guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, pagi ni aku nak unboxing satu barang. Yang ni aku beli daripada Paces. Aku beli kabel organizer dia. Okay, kabel organizer dia untuk aku punya kabel-kabel lah. Kabel-kabel yang tak ikat tu, yang tak tersusun tu. Kalau ada kabel ni, dia akan lebih tersusun lah kita punya kabel. Okay, kabel ni aku beli macam biasa kat Shopee. Bila sampai? Lepas sampai. So pagi ni baru aku dapat unboxing. Macam biasa sebelum aku unboxing, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys, kita buka dia punya parcel. Oh, Paces ni aku beli 3 punya. Length 50 cm satu ni. Okay, ni dia kabel organizer untuk kita punya ni lah, kita punya wire-wire USB tu kan. Kalau ada benda ni maybe lebih tersusun. Sekejap kita tengok kabel yang mana tali, yang tak ada tali tu, yang tak ada pengikat dia tu kan. So, kita akan gunalah untuk organizer daripada Paces, kabel organizer. Okay, harga dia tak mahal kan. Harga dia ni RM1.70. Okay, dia ada 2 color, satu hitam dan satu grey. Asal grey ni mahal. Oh, grey ni 3 meter. Ini 0.5. So aku ambil 3. Okay, banyak sangat kan. Kabel tak adalah banyak. So kabel organizer. Tengok kita punya kabel yang tak organize sangat tu, yang tak ada tali tu. Dia lebih kurang macam ni lah geng. Komika punya ni, Komika dia ada bagi. Nampak? Kabel kan. So lebih tersusun lah kita punya kabel-kabel yang tak ada tali macam ni kan. Aku pakai ni je, macam dawai ni. So kita boleh lah guna kabel yang aku beli ni daripada Paces. Alright, jom kita buka satu. Okay, salah. Based on user Paces. So yang ni kalau kita nak panjang mana, kita gunting lah. Okay, so kita ambil kita kerat ni lah kan. Nampak balance dia kurang sini, so kita kerat dan kita ikatlah wire kabel-kabel kita yang tak organize tu. So kalau ada ni lebih organize lah kan. Betul lah. Ni orang panggil apa? Velcro tape Okay. So tersusun lah sikit kita punya kabel. Dah organize lah sikit. Tengok. Okay. So ni pun sama. Yang mana tak ada tu kita ni lah. Sekejap potong ni dulu. Okay, lebih kurang tengah kat sini. Okay, then kita kat sini. Okay.
Kalau korang ni korang ni lah, betul-betul lah kan. So nampaklah organize sikit. Okay, kan nice tu kalau letak dalam bag kan. So dia organize lah. Macam Komika ni, aku punya mic ni dia bagi. So memang nice lah. So organize lah sikit kita punya kabel-kabel yang bersepar dalam bag. Alright. So siapa-siapa yang nak beli ni, ni velcro tape orang panggil. Velcro tape aku lupa lah. Velcro. Betul lah, velcro tape. Dia macam velcro tape. Velcro. Sorry. Velcro tape. Ni macam velcro tape. Lupa dah dia punya nama. So, siapa-siapa yang nak beli velcro tape daripada Bases, okay, aku akan drop link kedai dekat description. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk pagi ni. Thank you for watching. Bye-bye.